Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu qawlana. Rabbi zidna ilma. Amma ba'du. Alhamdulillah. Apa khabar anak-anak, adik-adik, kakak-kakak dan abang-abang di luar sana? Kita bertemu sekali lagi dalam siri soal jawab tentang muamalat, tetapi kita malu hendak bertanya. Dan untuk episod kali ini kita akan melihat soalan-soalan berkenaan dengan jual beli yang haram. Baik, kita lihat soalan ke-78. Sebelum ini difahami bahawa jual beli adalah harus, melainkan kalau jual dadah dan yang sama waktu dengannya. Adakah lagi jual beli yang haram dalam Islam? Jawapan, ada beberapa jenis lagi yang diharamkan dalam Islam. Antaranya ialah menjual benda yang belum pasti lagi kewujudannya atau kadarnya. Contohnya, hanya dengan melihat kambing, maka susunya yang belum diperah sudah dijual. Kalau dusun buah pula, apabila tiba musimnya, maka peraih sudah pun membelinya, walaupun baru berbunga. Ini adalah jual beli yang tidak menepati hukum agama. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata bahawa Nabi SAW menegah daripada dijual buah sebelum masak, atau dijual bulu yang masih berada di badan haiwan, atau dijual susu yang masih dalam kantung haiwan. Mafhum hadis riwayat Daruqutni. Sekadar contoh perbandingan, pastikah kita berapa kilogram atau berapa tan buah yang akan berbuah? Ada kemungkinan buah itu diserang ulat, ada kemungkinan ribut melanda atau banjir yang merosakkan buah. Duit sudah dibayar, hasilnya zero. Isu ini boleh membawa kepada permusuhan pula. Mungkin inilah yang dirintihkan oleh Nabi SAW yang bermaksud, apa pendapat kamu apabila Allah menghalang buah? Dengan apakah kamu mengambil harta saudara kamu? Riwayat Bukhari. Soalan ke-79. Ada penjual menjual barang dengan harga RM100. Jika pembelian dibatalkan, penjual mendapat 20% daripada harga tersebut. Bolehkah begitu? Jawapan, ini pun sebenarnya dilarang dalam Islam. Ini bermakna penjual mendapat untung sedangkan barang tidak dijual. Walau bagaimanapun, Imam Ahmad berpendapat bahawa ia adalah harus. Pendapatnya pun berdasarkan dalil juga. Lagipun hadis yang menegah dihukum sebagai hadis daif. Mungkin inilah kehendak satu sabda bahawa Nabi SAW melarang jual secara urbun. Mafhum hadis riwayat Abu Daud. Apapun jika penjual membatalkan muamalah dan kemudian dia juga mendapat duitnya, nampak sangat berlakunya kezaliman. Tapi kalau pembeli yang membatalkan sedangkan penjual telah pun memulakan kerjanya, elok jugalah jika diberi sedikit bayaran atau usahanya. Semuanya kembali kepada adat dan amalan yang mementingkan keadilan antara semua. Soalan ke-80. Abu menjual motosikal kepada Ali. Sebelum menerima motosikal tersebut, Ali menjual pula kepada Hasan. Sahkah perniagaan begitu? Jawapan, nampak gaya macam sah, tetapi sebenarnya salah di sisi agama. Ini kerana motosikal yang dibeli oleh Ali belum diterimanya lagi. Keadaan ini seolah-olah motosikal itu belum wujud. Macam mana hendak dijual barang yang belum wujud? Asas kepada perkara ini ialah sabda Nabi SAW yang bermaksud, sesiapa yang membeli makanan, maka janganlah menjualnya hinggalah dia menerimanya. Riwayat Muslim. Walaupun dalam hadis ini disebut makanan, tetapi barang yang lain hukumnya adalah serupa. Soalan ke-81. Banyak kedai kekurangan gula. Adalah seorang Pak Haji ingin mengadakan kenduri kahwin. Tauke kedai pun sanggup menjual gula, tapi dengan harga yang lebih mahal. Pak Haji pun sanggup membelinya. Jawapan, boleh untuk Pak Haji membeli dengan harga yang mahal, tetapi itu bergantung juga kepada beberapa keadaan. Kalau gula sudah kurang dan kerajaan sudah menetapkan harga ceiling, maka tidak bolehlah untuk Pak Haji melanggar arahan kerajaan. Keduanya, janganlah sampai menganiayakan hak orang lain. Ada masanya sesetengah orang sanggup berbincang dengan tauke kedai bagi membatalkan pembelian orang lain dengan alasan dia akan membeli lebih mahal. Peniaga mana yang tidak mahu untung berganda?
Kalau sampai membatalkan pembelian orang lain, ini mungkin sudah masuk dalam larangan Nabi SAW yang bermaksud, janganlah seseorang menjual atas jualan saudaranya, riwayat Muslim. Contoh gambaran hadis tersebut adalah seorang yang telah memberi satu barang dari kedai rahim. Kemudian datanglah majdi untuk memberi barang yang sama, tetapi lebih elok dengan harga yang sama. Mungkin juga majdi menawarkan barang yang sama dengan harga yang lebih murah. Ini bermakna majdi telah berusaha menjual di atas jualan yang telah dibuat oleh rahim. Walaupun gambaran sebenarnya begitu, tetapi meneliti roh dan semangat hadis adalah sama agar tidak berlaku penipuan dan suasana yang tidak tenteram. Mana kata tak bolehlah sailang. Baik, soalan 82. Ada peniaga yang membeli barang ketika murah secara banyak. Apabila barang makin kurang, dia mula menyembunyikannya. Kemudian barulah dijualkannya dengan harga yang lebih mahal. Jawapan, berniaga itu baik, tetapi niat ini sudah dikira termasuk dalam ihtikar. Apa maknanya? Adakah bermakna menyembunyikan barang di bawah tikar? Lebih kurang begitulah. Peniaga menyembunyikan khususnya barang keperluan manusia supaya harganya melambung tinggi. Kemudian barulah dijual dengan harga yang mahal. Ini semua adalah salah sebagaimana sabda Nabi SAW yang bermaksud tidak melakukan ihtikar melainkan orang yang berdosa. Riwayat Muslim. Soalan 83. Ada bank darah dan bank mani. Sebagai seorang muda dan sihat, bolehkah saya menjual darah atau air mani saya? Jawapan, darah adalah keperluan manusia. Ada banyak kes di mana manusia yang luka memerlukan darah. Ulama telah mengharuskan derma darah, tetapi rasa-rasanya ulama tidaklah membenarkan darah menjadi benda yang boleh dijual. Mungkin ini maksud satu riwayat Bukhari bahawa Nabi SAW mengharamkan harga darah. Air mani pula berkaitan dengan keturunan. Walaupun zina tidak berlaku, tetapi percampuran nasab atau keturunan akan berlaku. Oleh itu, tidaklah harus menderma air mani atau menjualnya. Mana di sini tidak harus tu haramlah. Soalan ke-84. Dikatakan ada sesetengah orang India suka makan bewak, manakala ada orang Cina suka makan ular dan minum darah ular. Bolehkah kita menjual biawak, ular dan sebagainya kepada mereka? Jawapan, haiwan-haiwan tersebut ada haram dimakan pada pandangan Islam. Haram itu kerana banyak faktor, antaranya mungkin kerana bahaya, kotor dan sebagainya. Rasa-rasanya tidaklah harus sebagai Muslim kita melakukan aktiviti tersebut. Hukumnya lebih hampir kepada haram. Macam anjing di mana haram dijual, hasil jualannya juga haram. Ini dapat dipahami daripada kata Abu Mas'ud yang bermaksud Nabi SAW melarang daripada meletakkan harga anjing, hasil perzinaan dan pemberian tukang tilik. Riwayat Bukhari. Ada orang berkata, apa bezanya menjual baja daripada najis sedangkan ia najis dan ini pun najis? Ada bezanya. Asas utama ialah perkara tersebut bermanfaat dari sudut adat dan harus pada hukum syarak. Jual beli najis baja ada manfaat pada adat dan syarak, juga mengharuskan manfaatnya. Manakala jual beli haiwan tersebut sebagai makanan tidak bermanfaat pada adat dan tidak harus pada syarak. Oleh itu, para ulama berpendapat bahawa harus jual beli gajah yang digunakan untuk peperangan, anjing untuk keselamatan dan sebagainya, tapi bukan untuk dimakan. Antara prinsipnya ialah setiap benda ada padanya manfaat yang halal pada syarak, maka haruslah jual belinya. Soalan 85. Budak-budak suka dengan kucing, bahkan ada pertandingan pula untuk kucing. Bolehkah jual beli kucing? Jawapan, nampaknya ada satu hadis yang melarang jual beli kucing. Maksudnya daripada Abu Zubair radhiyallahu anhu bahawa beliau bertanya kepada Jabir radhiyallahu anhu tentang harga anjing dan kucing. Jabir berkata bahawa Nabi SAW melarang daripadanya. Riwayat Muslim. Walau bagaimanapun, kebanyakan para ulama berpendapat larangan untuk kucing bukanlah larangan yang haram. Ia sekadar makruh sahaja. Namun ada juga ulama yang tetap berpendapat bahawa ia juga haram. Soalan 86. Dalam sistem perniagaan,
ada orang tengah yang membeli hasil pertanian dan tangkapan ikan dengan harga yang amat murah. Apabila para petani atau nelayan ingin menjualnya sendiri, mereka dihalang dengan pelbagai halangan. Yang miskin lagi papa para nelayan. Yang kaya orang tengah beginilah. Jawapan: kalau memang benar berlaku penipuan, maka perniagaan ini adalah haram. Para nelayan dan petani bermandi peluh mencari rezeki, tapi hasilnya tidak seberapa kerana jerung-jerung yang meragut rezeki mereka. Sebenarnya tidaklah salah menjalankan kerja sebagai orang tengah, tetapi biarlah dengan harga yang berpakitan. Jangan ada penipuan bahawa hasil ini tidak laku, sedangkan sebaliknya yang berlaku. Mana boleh tidak laku sedangkan hari-hari makanan diperlukan? Dalam sunnah disebut dua gambaran perniagaan yang ditegah. Maksudnya, janganlah kamu bertemu orang yang datang membawa barang dagangan dan janganlah membeli orang bandar bagi orang kampung. Riwayat Bukhari. Begitulah terjemahan hadis secara lebih kurang. Yang pentingnya ialah orang tengah ini menghalang para pemilik barangan dagangan daripada berniaga, sebaliknya mereka sendiri akan membeli daripada pemilik. Harganya pula amat murah. Kemudian mereka akan memasarkannya dengan harga pasaran. Soalan 87. Kadang-kadang kita membeli barang hanya dengan melihat gambarnya di atas kertas sahaja. Apakah ini diharuskan? Jawapan: kalau apa yang disebut dalam kertas iklan sama dengan barang sebenar, maka tidaklah ada masalah. Tapi kadang-kadang apa yang disebut dalam kertas iklan lebih sudu daripada kuah. Ini sudah satu penipuan. Konsepnya kalau ada penipuan, maka ia sesuatu yang tidak diharuskan, yakni haramlah. Konsep ini ternyata dalam beberapa siri hadis Nabi SAW yang melarang beberapa jenis kontrak. Antaranya disebut sebagai al-mulamasah dan al-munabazah. Apa erti al-mulamasah? Al-mulamasah ialah jual beli dengan hanya bersandarkan sentuhan sahaja, tanpa melihat bendanya. Kalau baju, hanya disentuhnya baju tanpa melihat warnanya, saiznya dan sebagainya. Artinya ada unsur kejahilan tentang hakikat benda tersebut dan membawa kepada penipuan. Ini ditegah dalam Islam. Begitu jugalah al-munabazah yang boleh diartikan sebagai jual beli hanya dengan bersandarkan baling-membaling sahaja. Penjual membaling barang kepada pembeli, manakala pembeli membaling duit kepada penjual. Kesimpulannya, biarlah jelas dan terang tentang apa yang dibeli. Soalan ke-88. Dalam satu kuliah agama di masjid, seorang penceramah menjual bukunya. Adakah ini baik? Jawapan: berniaga memanglah satu perkara yang baik. Bukankah 9/10 rezeki datang daripada perniagaan? Namun, untuk berjual beli dalam masjid, nampaknya ada masalah sedikit. Maklumlah, masjid ini tempat ibadah. Masjid adalah pasar akhirat, bukan pasar dunia. Oleh itu, elok rasanya jika aktiviti perniagaan tidak dibuat dalam masjid. Riwayat hadis menyebut, maksudnya, bahawa Nabi SAW melarang daripada duduk berhalaqah pada hari Jumaat sebelum solat dan menegah daripada pembelian dan jualan dalam masjid. Riwayat An-Nasa'i. Kalau sekadar kawasan masjid seperti tempat parking kereta, itu mungkin okey. Soalan ke-89. Saya membeli kereta, tetapi penjual mensyaratkan agar saya tidak memandunya lebih daripada 100 km sejam. Jawapan: baguslah kalau diletakkan syarat begitu agar keselamatan lebih terjaga. Namun, kenapa penjual meletakkan syarat begitu? Apabila barang sudah dijual, maka pembeli sebagai pemilik baru berhak ke atas barang yang dibeli. Nampaknya muamalah pembelian dengan syarat ini bersalahan dengan sunnah Nabi SAW. Dengan sabdanya yang bermaksud, tidak halal hutang dan penjualan dan tidak halal dua syarat dalam penjualan. Riwayat Ahmad dan Tirmizi. Walaupun dalam hadis ini disebut dua syarat, namun ramai ulama menganggap satu syarat pun tidak boleh. Contohnya, bila dikatakan, aku menjual baju ini kepada engkau dengan syarat engkau menjahitnya di kedai si anu. Wa subhanallahu ta'ala a'lam. Sekian saja untuk kali ini. Semoga ada manfaat untuk kita semua. Apa yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan apa yang tidak itu daripada kekurangan dan kedhaifan diri saya sendiri. InsyaAllah pada episod yang akan datang kita akan lihat persoalan-persoalan berkenaan dengan harga kawalan.
Jadi hingga ketemu di lain siaran, saya ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.